Aku tahu sekarang kau tengah dalam fasa yang perit. Hidup macam bagi pukulan yang kau tak sempat elak. Semua runtuh sekali, hati, kerja, harapan, dan kau rasa macam tak ada apa lagi yang tinggal. Tapi dengar ni, apa yang kau lalui hari ini bukan penamat cerita engkau. Ini cuma satu bab dalam buku hidup kau. Dan bab gelap selalu hadir sebelum bab yang paling indah. Tak apa kalau hari ini kau rasa lemah. Tak apa kalau kau tak ada jawapan untuk semua benda. Kekuatan bukan bermaksud tak pernah jatuh. Kekuatan adalah bila kau tak biarkan jatuh tu jadi titik terakhir. Bangkit pelan-pelan, tak perlu sempurna. Cukup satu langkah kecil setiap hari. Itu pun dah luar biasa. Sebab orang yang bangun semula dari kegelapan selalu jadi manusia yang paling bersinar bila sampai waktunya. Percayalah, apa yang hilang hari ini, Tuhan boleh ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik bila masa dan hati kau dah bersedia. Teruskan hidup ni, belum tamat lagi, dan bab seterusnya boleh jadi bab terbaik dalam hidup kau.